I jumpa bukti arwah mempunyai hubungan yang tak sepatutnya dengan beberapa wanita. Wonder. Selamat datang ke podcast 30 Hari Kisah Benar. Kisah keluarga maruah dan realiti yang jarang orang berani cerita. Saya Liana The Lawyer, bersama-sama dengan saya adalah... Hai, saya Zeti. Malu pula. Pada mereka yang tak tahu, kami berada di hampir ke semua social media. Okay. Threads, Facebook, Instagram, apa lagi? YouTube pun ada. Dekat website Google pun ada juga. Jadi search for us. Jadi Cik Zati, hari ni apa kisah benar yang kita nak ceritakan ni? Okay, saya share yang paling baru ni. By the way, dia dah bagi kita untuk share kisah dia. Tapi kita tak akan mention nama lah. PNC lah. PNC lah. Suami I baru je meninggal dunia secara mengejut depan mata I. I masih dalam keadaan terkejut dan trauma. Sepanjang tempoh perkahwinan I selama 11 tahun, I percaya dia seorang suami dan ayah yang baik. I banyak berkorban untuk keluarga, kurangkan fokus kerjaya, urus rumah tangga dan anak-anak tanpa bantuan pembantu. Beberapa hari selepas pengebumian, dalam 5 hari macam tu, I terima mesej daripada seorang wanita yang I tak kenal. I pelik. Rasanya ramai sudah tahu tentang pemergian arwah sebab I sendiri yang maklumkan kepada keluarga dan kenalan. Rasa tak sedap hati, I buat periksa mesej dan kandungan dalam phone arwah. Dan situlah baru I tahu. I jumpa bukti arwah mempunyai hubungan yang tak sepatutnya dengan beberapa wanita. Dan wanita tersebut juga sudah berkahwin. Ada mesej sangat tidak sesuai, rakaman suara, gambar dan bukti pertemuan arwah dengan teman wanitanya. Hubungan tu bukan perkara yang singkat. Beberapa minggu selepas tu, I sedar salah satu hubungan tersebut berlaku dalam tempoh yang lama. Maksudnya dia ada beberapa orang kekasih lah. I see. Okay, lepas tu, tapi yang lama ni, dua-dua tahu status masing-masing. Dan dua-dua juga dah berkeluarga. Tapi perkara tu tetap berlaku. I rasa hidup I sama ni tak seperti yang I sangka. I ingat semuanya indah-indah belaka dengan suami I. Masa yang sepatutnya untuk keluarga rupanya dibahagi dengan orang lain. I bukan sekadar kecewa, I rasa dikhianati juga. Sekarang I masih dalam tempoh edah. I tak tahu nak grieve yang mana satu dulu. Either kesedihan pemergian suami I ataupun I yang kena curang. Jadi soalan I kepada you sebagai peguam, adakah I boleh ambil tindakan undang-undang terhadap wanita-wanita tersebut atas kesan mental dan emosi yang I alami ni? Walaupun suami I dah meninggal dunia, adakah I ada hak di sisi undang-undang atau mempertahankan maruah I sebagai isteri? Atau adakah perkara ni dianggap isu moral semata-mata? Alamak, Ada orang call lah. Kena pause kejap. Call dengan aku iklan. Okay, so macam mana Puan? Apa nama puan ni? Nama tak sebenar lah. Kita bagi nama dia Puan Kalsum lah. Bukan nama sebenar. Okay, Puan Nama Kalsum klasik dengan sikit. husband dia? Helmi. Arwah Helmi lah. Okay. Bukan nama sebenar. Okay. Okay, saya simpati dengan apa yang berlaku kepada Puan Kalsum. Memang selalu cakap kat I, marriage is a gamble. So, bila gamble ni, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi kita takkan tahu bila kita boleh menang dan kalah tu kan. Berbalik kepada soalan Puan Kalsum ni, Zeti, awak rasa apa yang boleh dibuat sebenarnya? Sebelum saya jawab lah soalan ni. Saya tak tahulah sebab arwahnya dah meninggal. So, orangnya dah tak ada. Nak marah pun takkan nak marah perempuan je. So, apa? Puan rasa dia isu moral semata-mata ke boleh bawakan kes ke mahkamah? Untuk saya jawab outright boleh ke tak tu, kita kena tengok kat beberapa aspek. Sama ada wanita-wanita tersebut ada masih berterusan mengganggu Puan Kalsum ni ke? Sebab betul, kat dalam undang-undang ni kita ada prinsip tortfeasor. Okay, undang-undang tort ni bermaksud apa? Salah laku terhadap seseorang. Kalau nak saman tortfeasor tu dia kena masih lagi hidup lah selalunya. Hanya ada beberapa situasi je yang kita masih boleh bawa tindakan untuk terhadap orang yang dah meninggal dunia. Tapi dalam kes macam ni memang saya rasa sukarlah nak bawa kes ke mahkamah. Situasi dia bagi saya sama je. Kalau let's say Puan Kalsum ni dia tahu suami dia curang, ada affair dengan isteri orang sana sini sebelum suami dia meninggal dunia pun, dan kalau suami dia masih hidup, dia first of all dia boleh bawa kes untuk bercerai lah dekat mahkamah syariah. Kalau dia nak buat aduan yang pasal kacau ganggu rumah tangga tu pun dia boleh cuba kemukakan aduan dekat pejabat agama lah yang berdekatan. Tapi dari segi mental dan trauma tu, sebenarnya mahkamah syariah memang tak ada bidang kuasa untuk memberikan pampasan ataupun award terhadap kesakitan mental, trauma ataupun malu. Perkara-perkara macam ni memang kena bawa ke mahkamah sivil.
Dan sama ada kalau nak bawa kes macam ni ke mahkamah sivil, ianya akan diterima oleh hakim ataupun tidak. Because macam betul lah, isu pertama ni sebab arwah suami dah meninggal dunia. Tapi boleh ke kalau kita nak saman yang si perempuan je? Susah sikit lah. Kalau perempuan tu dia hanya hubungi arwah suami sebab dia tak tahu, boleh cuba, tapi it's not going to be an easy case. Itulah sejujurnya pada pandangan saya. Saya tak tahu kalau dekat luar sana ada kes-kes yang dah dilaporkan ataupun dah dibawa ke mahkamah yang macam ni, yang berjaya ke. Kalau ada yang tahu, boleh share dan hubungi kami. So Puan pernah ke alami situasi macam ni, kena curang? Saya sendiri. Dulu saya nakal. Saya yang curang. Ni like ni waktu muda-muda dulu. Sekarang ni dah berusia. Puan kena curang ke Puan yang curang? Ada orang lain yang tengok. Next podcast je kita akan dedah. Tapi to be honest, dicurangi ni memang kita akan rasa marah, betrayed. Especially kalau orang tu dah tak ada kan. Oh, lagi pedih. Kalau orang tu ada, boleh lagi nak ajukan kemarahan ke, rasa tak puas hati ke apa ke orang yang mencurangi tu. But itulah, Puan Kalsum ni ada hubungi saya ya untuk konsultasi, dan memang dia datang kat pejabat saya. Dia bagi tahu saya, dia memang tahu password handphone husband dia semua. Tapi dia memang tak pernah nak buka. Dia memang percaya lah. Dia memang percaya sangat-sangat ke arwah husband dia, sebab dia kata arwah husband dia memang seorang suami yang baik. Dia memang tak suspect langsung. Saya dah nasihati Puan Kalsum untuk dia berdamai dengan takdir, dan mungkin pemergian arwah suami dia ni sebenarnya it's the best thing that can happen to her. Anak-anak dia dah besar ke? Anak-anak dia kecil lagi, masih lagi bersekolah rendah. Tapi sedih lah sebab dia ada cerita kat saya, mula-mula dia ada confess dekat kakak ipar dia. So dia rapat dengan kakak ipar dia, tapi lepas dah confess tu kakak ipar dia terus macam block dia. Dan Kenapa? Macam Tak percaya? Maybe sebab nak jaga aib arwah lah kot, ataupun tak tahu nak react macam mana. Saya lah kan dalam situasi yang sama. Kalau adik ipar tiba-tiba cerita pasal adik saya curang dengan perempuan lain, Adik Puan dah maybe saya akan meninggal. lempang adik saya. Itulah adik saya. Mungkin akan mungkin lah kan. But lain orang, lain isi hati. So we don't know. Zeti, kalau benda yang sama happen kat awak? Oh, saya tak tahu macam mana situasi saya waktu tu, sebab saya tak pernah kena curang. Okay. So saya tak, Alhamdulillah. Bagus. Tak pernah kena lah. takkan pernah kena. So saya tak boleh relate Dicurangi? Bila Pedih. saya tak kahwin lagi, so saya tak boleh lagi dah tak boleh. Itulah. So apa key takeaway kepada wanita yang belum berkahwin dan dah berkahwin pun? Kena buat background checking. And jangan percaya 100%. Memanglah kalau dia baik pun tak semestinya kita boleh percayakan dia. Betul. Macam tu tadi, dia dah tahu password pun still lagi curang. Siap dengan wife orang lagi. Itulah, macam-macam lah masyarakat sekarang.